Okey, assalamualaikum semua. Jom kita buat algebra lagi. Okey, dan kali ni kita masuk bahagian ni. Okey, 10 y kuasa 5 bahagi dengan negatif 5 y kuasa 3. Okey. Untuk darab dengan tambah, dia tak sama macam tambah tolak. Tak perlu macam tambah tolak iaitu sama kuasa dan sama jenis. Okey, tapi kalau darab kuasa tu tambah, kuasa tu tambah. Kalau bahagi, kuasa tu tadi tolak. Okey. Contohnya ni. Okey, 10 y kuasa 5 bahagi dengan negatif 5 y kuasa 3. Okey, buat bahagi dulu nombor ni. 10 bahagi negatif 5 dapat negatif 2. Okey, y kuasa 5 bahagi jadi tolak. Jadi y kuasa 3. Tolak 3 lah. Itu saja. Y dengan y, 5 tolak 3. Okey. Dapatlah negatif 2 y kuasa 5 tolak 3 dapat 2. Okey, settle. Okey, lepas tu 4 y kuasa negatif 3. Okey, bahagi jadi tolak. Bahagi dengan negatif 2 y kuasa 5. Okey, ni macam mana pula? Okey, jadi buat nombor dulu. 4 bahagi negatif 2 dapat negatif 2. Okey, y kuasa 3, y kuasa negatif 3. Okey, bahagi jadi tolak dengan 5. Jadi dapatlah y kuasa negatif 2, y kuasa negatif 3 tolak 5 dapatlah negatif 8. Okey, settle. Okey, contoh lain. 4 y kuasa 6 bahagi dengan negatif 8 y kuasa tak ada apa-apa. Okey, tak tulis apa-apa. Jadi buat nombor dulu. 4 bahagi negatif 8 kita dapat negatif 1/2. Okey, y kuasa 6. Okey, bahagi jadi tolak dengan apa? Kalau tak ada nombor kuasa ni maksudnya dia kuasa 1. Dia tolak 1 lah. Dapatlah 1/2 y kuasa 6 tolak 1 dapat 5. Okey, settle. Okey, lepas tu okey, kita buat nombor lain. Okey, contoh macam kita tukar nombor. Katakanlah 10 K kuasa 7 bahagi dengan 2 K kuasa 8. Okey, jadi macam mana? Okey, jadi buat je lah. Biasa 10 bahagi 2 dapat 5. K 7 bahagi jadi tolak dengan 8. Okey, dia tetap ikut. Okey, tak berubah. Ikut je, bahagi jadi tolak. Jadi K kuasa 5K kuasa berapa? Negatif 1. Okey, settle. Okey, jom kita pergi next. Okey, kita pergi next iaitu okey, macam ni kalau dia banyak. Contoh macam kita macam 16 y kuasa 5 bahagi dengan 2y kuasa negatif 1 bahagi dengan 4y kuasa 5. Okey, jadi kita buat apa? Okey, kita boleh buat ni dulu. Yang dua terawal ni dulu. Jadi 16 bahagi 2 dapat 8. Y 5 bahagi jadi tolak dengan negatif 1. Okey, ni tulis balik. Okey, lepas tu selesaikanlah. 8 y kuasa berapa? Y kuasa 5 tolak 1 dapatlah 6. Lepas tu tulis balik yang ni. Okey, lepas tu boleh selesaikan ni. 8 bahagi 4 dapatlah 2. Y kuasa 6 bahagi jadi tolak dengan 5. Okey, dapatlah 2 y kuasa 1. Okey, nak tulis 1 pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Tapi biasanya orang tak tulis. Okey. Ataupun cara lain, kita boleh buat terus. Contohnya, okey, tulis balik soalan tadi. Itu 16y kuasa 5 bahagi dengan 2y kuasa negatif 1 bahagi dengan 4y kuasa 5. Jadi, kita buat nombor terus. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 4 dapat 2. Okey. Lepas tu y kuasa berapa? Y kuasa 5 bahagi jadi tolak dengan negatif 1. Lepas tu bagi jadi tolak dengan 5. Okay, dapatlah 2y kuasa berapa? 5 tolak 1, 6. Tolak 5 dapat 1. Okay, sama je dengan yang atas ni. Okay, tadi tu. Okay, settle. Okay, kertas lain. Dah.
Okey, baik, macam mana kalau dia bergabung? Contoh 6y kuasa 3k kuasa 5 bahagi dengan 2y k kuasa 3. Okay, jadi macam biasa juga. Jadi kita selesaikan nombor dulu. 6 bahagi 2 dapatlah 3. Y kuasa 3. Y kuasa 3 bahagi jadi tolak dengan y juga y dengan y. Y3 tolak dengan y1. Tolak 1 lah. Jadi K5. K5 bahagi jadi tolak dengan K5 tolak K juga 3. Kita dapatlah 3 y kuasa 2. 3 tolak 1 2. K kuasa 5 tolak 3 dapat 2 juga. Okay. Settle. Okay. Okay, macam mana kalau dia bertukar tempat? Contohnya macam 8k kuasa 5 y kuasa 3 bahagi dengan negatif 4 y kuasa negatif 2 k kuasa 9. Okey, dalam sini kita buat nombor dulu. 8 bahagi negatif 4 kita dapat negatif 2 k kuasa 5. Okey, tengok sini ky, sini yk. Okay, walaupun kedudukan dia tak serupa, itu tak kisah. Okay? Sebab k kuasa 5 bahagi ditolak dengan k juga kuasa 9. Okay? Okay, macam yang atas ni diikut urutan yk. Yang ni tak ikut urutan ky ni yk. Tak kisah, asalkan k dengan k juga. Okay? Dapatlah tu. Lepas tu y3 bahagi ditolak dengan negatif 2. Dapatlah negatif 2 k kuasa berapa? 5 tolak 9 dapat negatif 4. Y kuasa 3 tolak 2 dapat 5. Okay, settle. Okay. Okay, lepas tu negatif 3 y kuasa negatif 5 k kuasa negatif 2 bahagi dengan negatif 9 y k negatif 6. Okay, jadi selesaikan nombor dulu. Negatif 3 bahagi negatif 9 kita dapat 3. Okay, lepas tu y kuasa negatif 5 bahagi ditolak dengan 1 lah. Okay, 1. Settle. Oh, tu tempat maaf. Okay, jadi k negatif 2 bahagi ditolak dengan negatif 6. Okay, jawapan akhir dia apa? 3 y kuasa negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. Okay, negatif 2 tolak 6 dapatlah positif 4. Okay, settle. Okay, contoh lain. Okay, katalah y kuasa 3 k kuasa 5 bahagi dengan yk bahagi dengan y kuasa 2 k kuasa 7. Okay, jadi kita boleh buat cara yang susah sikit itu. Buat dua ni dulu. Jadi y3. Okay, sekejap. Buat nombor dulu. 1 1 1. Jadi 1 darab 1 1. Kita tulis tak apa. Nak tulis tak apa, tak ada masalah. Jadi 1. Lepas tu y kuasa 3 bahagi ditolak dengan y1 lah. Y kuasa 1 kan. K kuasa 5 bahagi ditolak dengan K kuasa 1 juga. Okay, ni tulis balik. Sekejap. Ini bukan negatif, ni yang tanda tadi kan. Okay, abaikan. Okay, lepas tu selesaikan yang ni. Dapatlah 1 y kuasa 2 K kuasa 4. Okay, lepas tu y kuasa 2 K kuasa 7 tulis balik. Okay, lepas tu kita selesaikan lah. Okay, 1 bahagi dengan 1 juga dapatlah 1 y kuasa 2 sini. Selesaikan ni. Y kuasa 2 tolak dengan 2. Lepas tu K kuasa 4 bahagi tolak dengan 7. Dapatlah 1 y kuasa 0 K kuasa negatif 3. Okay, sedikit pemberitahuan. Y kuasa 0. Okay, kalau kosong dia akan potong jadi 1. Okay, apa-apa nombor atau huruf yang kuasa 0 dia akan jadi 1. Jadi tinggallah 1 K kuasa negatif 3 sahaja. Okay, settle. Okay, rasanya setakat itu saja. Dah banyak begitu belajar ini. Okay, kita jumpa lagi video akan datang insyaAllah. Boleh saya bakal video ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.